Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan pengerusi Masjid Umar bin Khattab, pihak penganjur, para tetamu, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu topik yang boleh kita katakan jarang-jarang diperkatakan di dalam masjid-masjid kita, bahkan di dalam universiti-universiti kita. Pertama sekali saya ingin mengajak para hadirin dan hadirat sekalian untuk marilah bersama-sama kita meluahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beratus-ratus tahun silam ataupun beratus-ratus tahun dahulu leluhur kita, tok nenek kita, dengan beraninya membuat satu perubahan besar dalam kehidupan mereka. Apakah yang dilakukan oleh leluhur kita? Apakah perubahan besar yang dilakukan oleh mereka? A great decision that they made in their life, iaitu mereka memilih untuk mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya alhamdulillah mereka telah memegang amanah mereka dengan baik. Mereka telah menyampaikan amanah Islam, jaluran emas tauhid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggalah sampai kepada kita pada pagi ini. Tapi soalannya, para hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, soalannya adalah ini: apakah antara faktor terpenting yang membuatkan leluhur kita menerima Islam? Saya rasa bagi para pengkaji sejarah, datangnya Islam ke bumi Nusantara ini, mereka akan sedia maklum bahawa pihak-pihak yang hadir ataupun yang datang ke bumi Nusantara ini untuk menyampaikan dakwah, sebahagian besar mereka adalah golongan ulama dan dalam masa yang sama mereka berprofesikan seorang perniaga. Mereka adalah ahli perniagaan. Dan dakwah mereka di samping menyampaikan melalui lisan, dakwah mereka berkisar kepada akhlak dan muamalah harian mereka, muamalah transaksi harian mereka. Itu yang membuka pintu hati-hati umat Islam Nusantara untuk menerima Islam dengan mudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana kalau kita lihat perbezaan antara asatizah ataupun para ulama dan juga para peniaga, capaian dakwah para ulama dan capaian dakwah para peniaga ni berbeza. Kita lihat para peniaga ni capaian, diorang punya capaian dakwah ni lebih luas. Sebab tidak ada barrier. Non-Muslim pun kadang-kadang datang berjual beli tanpa ada apa-apa barrier. Tapi kalau saya dikenali, contohlah sebagai seorang ustaz, sebagai seorang ulama, mungkin ada beberapa halangan yang menghalang sebahagian orang untuk sampai kepada kita. Jadi strategi dakwah para ulama yang datang daripada Hadramaut, yang datang daripada Middle East, daripada Timur Tengah, adalah menggunakan strategi daripada strategi arah muamalah, arah transaksi kewangan, yang mana semua orang nak ataupun tak nak akan ada kontak dengan transaksi muamalah harian manusia. Jadi menerusi muamalah yang suci dan murni ini, kita lihat bagaimana Islam telah disampaikan kepada hati umat Islam Nusantara. Dan pada hari ini, cara untuk kita kembalikan Islam ke bumi ini adalah dengan cara yang sama. Salah satu cara yang terbesar adalah kembali menghidupkan muamalah yang suci. Kembali menghidupkan sistem kewangan Islam yang asli, yang tulen, yang berkesinambungan dengan akhlak-akhlaknya yang mulia dan murni. Tetapi sayangnya, hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, kita hidup di dalam sebuah zaman yang rata-ratanya memiliki fahaman fiqh ataupun fiqh, disebut di Singapura fiqh, di Malaysia saya tidak pasti, tapi asal perkataannya adalah al-fiqhu, fiqh, F-I-Q-H.
Kita sedang hidup dalam sebuah zaman yang mana rata-rata fahaman fiqh berkisar pada penolakan atau perasaan tidak terima bahawa umat pada hari ini sedang hidup di dalam kancah yang sedang menenggelamkan kita. Daripada pembacaan saya dan ulama-ulama saya yang temui, rata-ratanya kita lihat ada mentaliti ini. The refusal to believe. Mereka ada denial syndrome. Tidak ingin menerima bahawa umat Islam pada zaman ini sedang berada dalam sebuah kancah yang sedang menenggelamkan kita. Sebaliknya mereka kata, oh, this is the best possible world. This is the best possible world. Ini adalah keadaan dunia yang sudah maju, yang sudah terkehadapan. Ini adalah keadaan terbaik yang manusia dapat capai. Instead, sebaliknya kita harus buka mata kita dan buka hati kita, melihat di sekeliling kita, bahawa kita sekarang ini berada dalam kancah yang sedang menenggelamkan kita. Kita sedang sakit. Kalau orang sakit menganggap dirinya sihat, itu adalah satu masalah yang sangat besar. Kita sedang dalam keadaan yang sangat-sangat sakit. Maka kita harus cari kayu ukur kesihatan. We have to find the yardstick. Macam mana nak ukur sama ada kita ni sihat ataupun tidak sihat? Hari ini masalahnya kayu ukur itu sudah dipaksa untuk disesuaikan dengan keadaan orang yang sakit. The measurement, the yardstick itu sudah dipaksa untuk disesuaikan dengan keadaan yang sakit. Saya boleh kasih contoh mudah. Katalah kita sampai di sebuah kampung, di Ketambola. Kampung ni semua orang sakit. Semua orang lahir saja demam. Semua orang. Semua orang degree dia punya badannya 39 ke atas. Normal semua orang. Jadi para doktor datang kata, oh ini mungkin keadaan normal sebenarnya. Ini normal sebab semua orang 39 degree ke atas. Normal. Jadi ahli-ahli doktor yang jahil pada waktu itu mengatakan, oh mungkin ini sebenarnya keadaan sihat sebenarnya. Sebab rata-ratanya normalnya begitu, 39 degree. Jadi kita lihat, kayu ukur kesihatan sudah dipaksakan untuk disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya sakit. Ini masalah dia. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan memberikan syarah kepada kitab yang ditulis oleh saya sendiri dan dua teman yang lain yang dipanggil Al-Hujjatul Bahirah li'adati amwalina tahirah. Insya-Allah kami akan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tapi asal penulisan dalam bahasa orang putih, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Melayu, kemudian kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian ke bahasa-bahasa yang lain insya-Allah. Semoga Allah mempermudahkan urusan. Pada muka surat 32, kami telah menyenaraikan sebab-sebab dan hujah-hujah untuk membuktikan bahawa wang kertas ini tidak layak sebenarnya digunakan sebagai wang. Sama ada daripada perspektif syariah Islam maupun daripada perspektif ekonomi moden sekalipun. Ia tidak layak. Maka insya-Allah saya akan pergi satu persatu untuk menjelaskan hujah-hujah yang telah kami senaraikan. Yang pertama sekali, wang fiat sama sekali tidak layak menjadi mata wang daripada perspektif syariah maupun ekonomi moden. Kerana kita lihat di sana ada titik temu di antara definisi ulama syariah dan definisi ahli ekonomi moden tentang apa itu duit. 3. Yang pertama sekali, duit adalah alah litabadul ataupun alat untuk kita bertukar ganti. Yang kedua, miqyasun lil qimah. Apa itu miqyasun lil qimah? Miqyasun lil qimah kalau kita terjemahkan bahasa orang putih, measure of value ataupun pengukur nilai. Lepas ni saya akan buktikan daripada petikan-petikan tulisan ulama-ulama silam kita yang telah memberikan definisi jelas apa itu wang. Yang ketiga sekali adalah mustaudi'un lith-taurah. Mustaudi'un lith-taurah bermaksud penyimpan nilai. Jadi sesuatu perkara tidak layak dipanggil wang kalau dia tidak memenuhi ketiga-tiga syarat ataupun ketiga-tiga requirement ini. Mari kita lihat, adakah wang fiat memenuhi ketiga-tiga requirement ini? Adakah wang fiat itu layak menjadi pengukur nilai, penyimpan nilai ataupun alat tukar? Di dalam kitab ini kami telah membuktikan bahawa ia sama sekali tidak mampu dan tidak akan pernah mampu sampai bila-bila. Kerana apa para hadirin sekalian? Wang fiat ni adalah satu perkara yang tidak bernilai secara zati, kita semua tahu. Secara zatnya. Nilainya datang daripada paksaan, luaran. It is not intrinsic, it is extrinsic. Ia datang daripada luar. Min li'aridin.
Dia bukan zati, dia bukan berada di dalamnya. Dia dipaksakan. Maka itu, bila sesuatu perkara itu tidak ada nilai zati, dia terbuka kepada permainan manusia, permainan tangan-tangan manusia. Dan wang fiat ini berumur tak berapa lama. Saya rasa 150 tahun, 200 tahun, ataupun mungkin lebih muda daripada itu. Kita lihat, sejak awalnya, wang fiat, nilainya telah merudum jatuh secara terus menerus. Secara mudah saya boleh kata, wang American dollar pertama yang dicetak, kalau kita bandingkan dengan nilai kertas tersebut sehingga ke hari ini, 99.9999% nilainya sudah hilang. Sama juga dengan dolar Singapura, sama juga dengan ringgit Malaysia, apa-apa saja wang kertas di atas muka bumi ini. Nilai zati yang ada pada wang kertas hanya satu. Apa nilai zatinya itu? Inflasi. Itu saja nilai yang tidak boleh kita pisahkan daripada wang fiat. Satu soalan yang saya ingin tanya. Katalah, kalau setiap hari perkataan meter, definisinya berubah. Oh, hari ini meter panjangnya begini. Esok meter panjangnya begini. Lusa meter panjangnya begini. Adakah meter layak menjadi unit pengukur? Saya tanya. Adakah meter akan jadi satu unit pengukur yang layak kalau dia berubah setiap hari? Dan kita tahu mata wang adalah alat pengukur nilai. Dan kalau pengukur nilai itu berubah setiap masa, dia tidak layak menjadi pengukur. Ada yang bertanya, Ustaz, wang emas dengan perak apa ada inflasi? Bukan tak ada inflasi, betul. Siapa yang buat kajian akan tahu bahawa wang emas pun ada inflasi di dalamnya. Tetapi kalau kita perhatikan, kalau kita buat kajian lebih dalam sedikit, kita akan perasan bahawa inflasi pada emas dan perak adalah inflasi yang berlaku kerana aridin, li'arid, sesuatu yang datang daripada luar. Sesuatu yang bukan datang daripada hasil tangan-tangan manusia. Minta maaf, saya tersilap. Inflasi yang berlaku pada emas dan perak ni berlaku secara fitrah, secara alami, secara natural. Orang terjumpa lombong emas. Atau berlaku peperangan yang tidak dapat dielakkan. Kemasukan harta-harta baru. Manusia dulu tak boleh cipta duit out of nothing secara sesuka hati. Jadi sebab inflasi, faktor yang menyebabkan inflasi pada wang emas dan perak tidak sama dengan penyebab inflasi pada wang fiat. Wang fiat ini penyebab dia 100% adalah tangan manusia sendiri. Bila dia nak print, dia print. Bila dia nak berikan pinjaman, dia berikan pinjaman. Sebab itu inflasi, jarang-jarang wang kita naik nilai. Setiap masa turun, duit Singapura pun turun. Tapi kalau kita bandingkan duit Malaysia dengan Singapura, kita lihat seakan-akan duit Singapura tu stable. Tapi wang Singapura pun telah hilang 50% nilai dia sejak hampir 50 tahun yang lalu. Minta maaf, 5 tahun saja. 5 tahun 50% nilai wang Singapura telah hilang. Apa bukti saya? Bukti saya adalah nisab zakat. Nisab zakat 5 tahun dahulu di Singapura hampir 2,500. Siapa ada 2,500 Sing dollar dah kena bayar zakat. Tapi hari ni awak perlu 6,500 untuk capai nisab kemudian bayar zakat. Apa yang berlaku? Oh, harga emas naik harga, Ustaz. Bukan harga emas naik harga. Duit tu dah jatuh nilai. Wang kita tu jatuh nilai. Tapi kita ditipu setiap hari dalam surat khabar kita baca, dia kata, oh tidak, barang naik harga. Mana ada barang naik harga? Apa benda yang menaikkan harga barang? Para pekerja di sawah masih keluarkan beras. Minyak masih ada. Apa tiba-tiba supply gula bertambah ataupun kurang secara tiba-tiba dalam satu hari? Kemudian esok naik balik, kemudian turun balik. Apa yang berlaku? Permainan tangan-tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Diamalkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Tapi kita menyamakan inflasi emas dengan perak dengan inflasi fiat. Tidak sama langsung. Kemudian, kalau dia tidak boleh jadi pengukur nilai, dia tidak akan boleh jadi penyimpan nilai. Sebab nilai dia terus jatuh. Saya bekerja keras, simpan 100,000, Alhamdulillah dapat savings. 100,000 pada 5 tahun lepas boleh beli rumah 2 bilik di Singapura. Hari ini 100,000 boleh beli, saya tak rasa boleh beli rumah kan. Rumah suku bilik saja. Rumah 4 bilik di Singapura sekarang boleh cecah 500,000 Sing dollar, hampir 1 juta, 1.25 RM. Crazy. Ini satu kegilaan, madness. Orang-orang miskin di Singapura itu berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Bukan sekadar di Singapura, bahkan di Malaysia juga. Harga rumah naik kerana apa? Kerana orang terbuka untuk pinjam daripada bank. Kalau tak ada bank, harga rumah tak akan naik seperti itu.
Harga sebenar kos nak buat sebuah rumah, contoh rumah 3-4 bilik, harga kos sebenarnya tak sampai 20,000 Singapore dollar pun, tapi dijual sampai 400,000. Apa berlaku? Sebab tengah-tengah tu ada third party dipanggil bank. Kontraktor pun kena pinjam bank. Bila dia pinjam bank, dia kena masukkan dia punya interest dalam harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Skrunya, lampunya, semua ada interest yang harus kita bayar. Itu yang harganya berlipat kali ganda hinggalah sampai beratus ribu. Ini satu kegilaan. Saya tidak faham, benar-benar tidak faham bagaimanakah umat Islam yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan Al-Quran dan Sunnah, boleh membenarkan perkara-perkara seperti ini dan kemudian berani mengatakan ini satu kemajuan. Ini satu peningkatan dalam sejarah manusia. Ini satu penghinaan kepada manusia. Ini satu penghinaan kepada harta kita. Kemudiannya, poin yang kedua, mengapa kita katakan wang fiat ini tidak layak digunakan sebagai wang, adalah kerana undang-undang legal tender. Kalau kita keluarkan wang kertas kita, kalau tak pasti di wang ringgit Malaysia ada tulis legal tender, atau dia tulis sah dipergunakan. Ini sah dipergunakan sebagai wang. Legal tender. Legal tender ni kalau kita lihat, dia bertentangan dengan syarat penting dalam jual beli. Dalam surah An-Nisa ayat 40, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tijaratan antaradin minkum. Dalam bertijarah, dalam kita bertransaksi kewangan, mesti ada reda meredai antara dua pihak. Tapi masalah legal tender ni, dia seakan-akan memaksa kita menggunakan wang fiat. Kalau kita nak bayar, contoh pergi kerajaan, kita nak bayar dengan benda lain. Kalau kerajaan tak nak terima, kita tak boleh buat apa. Sedangkan sepatutnya harus ada keredaan dua pihak. Masalahnya hari ini telah dipaksakan satu bentuk wang ke atas kita. Just one form of money. Dalam zaman Rasulullah SAW, awak nak bayar dengan emas boleh, awak nak bayar dengan perak boleh, awak nak bayar dengan ayam pun boleh, awak nak bayar dengan kambing golek pun boleh. Tak ada masalah. Tapi bila dipaksakan satu bentuk wang, itu menjadi masalah. Ya? Ini hujah yang mudah untuk difahami. Nombor 3. Wang fiat adalah pengzahiran riba yang paling jelas dan paling buruk sekali. Ramai selalu kita dengar perkataan riba sana, riba sini. Tapi apakah intipati? What is the crux? Apakah inti bagi erti riba itu sendiri? Inti bagi erti riba adalah penciptaan nilai daripada ketiadaan. Kemudian ni kita boleh pergi nanti riba al-fadl, riba nasi'ah. Itu kemudian saya akan cerita. Tapi riba secara umumnya adalah penciptaan nilai daripada ketiadaan. Kalau nak terjemahkan dalam bahasa Latin, saya boleh kata ia adalah fiat. Because fiat means let it be. Fiat adalah bahasa Latin yang bermaksud let it be. Apa-apa saja maksud dia. Letak saja apa-apa nilai yang kamu nak. Tambah saja, kurangkan saja apa-apa nilai yang kamu nak. Itu riba. Kalau saya kata, tisu ini boleh beli rumah awak. Kalau awak tak terima, saya penjarakan awak. Apakah itu? Itu riba dan itu adalah paksaan dalam masa yang sama. Sebab saya telah menambah nilai kepada satu perkara yang sebenarnya tidak ada nilai. Kemudian besok, lepas saya kasih kertas ni kepada awak, besok awak nak kasih balik pada saya kata tak, benda ni tak bernilai sebenarnya. Atau harganya 10 sen, 20 sen, 30 sen sahaja. Ini permainan tangan-tangan manusia, tangan-tangan syaitan yang harus kita lihat sebagai what it is, tanpa ada apologetic attitude. Kita kena katakan ia seperti seadanya. Sebab kita sudah dizalimi selama hampir 100 tahun lebih. Kalau kita masih nak main game apa orang kata berbunga-bunga, it will not end. Kita perlu lagi 100-200 tahun mungkin untuk menyelesaikan masalah ni. Kemudian kita lihat riba. Ada dua jenis. Satu riba dipanggil riba al-fadl, riba nasi'ah. Imam Syafi'i menambah satu lagi riba liat, tapi sebagian ulama memasukkannya di bawah riba nasi'ah. Riba al-fadl dengan mudahnya kita takrifkan, riba al-fadl dalam kitab ini bermaksud, sebentar ya, manfaat yang timbul daripada lebihan yang tidak diizinkan. Bila ada transaksi kewangan, contoh emas dengan emas, khususnya barang yang sama jenis, bila kita tukar, satu lebih, satu kurang, tukar on the spot, on that very moment, ataupun kita berhutang, saya kasih awak 100 dinar, awak pulangkan saya 150 dinar, itu dibagi sebagai riba al-fadl, satu penambahan tanpa timbal balas, no counter value. Itu riba al-fadl. Senang kita nak faham. Riba nasi'ah pula, apa maksudnya? Riba nasi'ah bermaksud satu bentuk penangguhan. Kalau riba al-fadl penambahan dalam bentuk perkara yang kita tukar tu, riba nasi'ah adalah penambahan waktu, atau mudah cakap
penangguhan dalam transaksi yang mana penangguhan tidak diizinkan. Contoh, kita tukar emas dengan perak. Tak boleh kita kata, saya tukar emas saya dengan perak awak tapi saya kasih besok. Awak kasih perak awak kat saya kasih emas besok. Itu dipanggil sebagai riba nasiah. Tidak diizinkan, tidak dihalalkan. Ada yang bertanya, Ustaz, apa kena-mengena wang kertas, Ustaz? Kena-mengena ni sangatlah rapat sekali. Kaitannya sangat-sangat rapat. Kaitan riba, kedua-dua jenis riba ini dan wang fiat adalah sangat-sangat rapat. Siapa yang kaji sejarah wang fiat, dia akan lihat bahawa wang fiat tahap pertama adalah riba nasiah. Wang fiat tahap pertama, seperti mana yang telah diceritakan oleh Amir Omar tadi, wang fiat tahap pertama adalah surat janji sebenarnya. Dulu semua orang simpan emas dekat vault, dekat satu tempat simpanan. Orang yang jagakan barangan tersebut, dia berikan resit. Katalah saya simpan 5 dinar, dia kasih saya resit 5 dinar. Saya pun dapat kertas tersebut. Datang satu idea malas dalam minda saya. Buat apa aku nak pergi cash out, nak pergi withdraw emas tu? Kenapa aku tak gunakan kertas ni saja untuk berjual beli dekat pasar? Aku suruh peniaga tu sendiri yang ambil kertas tu, pergi dekat vault tadi dan keluarkan emas. Kan memenatkan aku kalau buat begitu. Aku kasih dia kertas sajalah. Akhirnya peniaga tersebut pun bila terima kertas, dia pun guna kertas yang sama untuk bertransaksi. Dia pun malas nak keluarkan, nak cash out. Perlahan-lahan, apa berlaku? Wang kertas, resit hutang tersebut akhirnya menjadi wang sendiri. Menjadi wang. Di mana ribanya? Ribanya adalah dalam penangguhan bayaran. Contoh ya, katalah ini resit 5 dinar itu. Saya nak beli 5 ekor kambing daripada Sidi Abdullah Simur. 5 ekor kambing yang comel dan sihat daripada Britain. I want to buy some sheep from you. Are you ready? Do you have the supply? 5 ekor kambing saya nak beli daripada dia. Saya gunakan kertas janji ni. This is a promise of payment. Emas saya kat mana? Emas saya ada dalam vault. Jadi ni hanyalah janji bayaran, betul tak? Ni bukan bayaran. Bila saya datang pada dia, saya berikan kertas ini, saya ambil 5 ekor kambing, dah berlaku belum pembayaran? Pembayaran sudah berlaku ataupun belum? Yang berlaku hanya janji bayar. Tapi mulut saya kata apa? Saya bayar tunai. Di situ berlaku riba. Bila kamu sebut tunai, tapi pembayaran belum berlaku, itu dipanggil riba. Bila kami sebut tunai, saya ulang sekali lagi, saya sebut tunai, tapi sebenarnya pembayaran belum berlaku, itu dipanggil riba nasiah. Itu dipanggil riba nasiah. Sebab dia dah melanggar erti jual beli itu sendiri yang seharusnya berlaku on the spot. Kalau nak tangguhkan boleh tangguh. Masuk dalam transaksi ataupun akad apa? Akad hutang. Dah kena tulis. Allah perintahkan masuk dalam akad hutang, awak kena tulis. Faktubuh. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kamu berhutang, masuk dalam transaksi hutang, wajib tulis. Ada 2 saksi. Tapi sekarang ni saya kata pada dia, saya bayar tunai, tapi saya sebenarnya belum bayar. Itu riba nasiah. Itu asal wang kertas. Kemudian apa berlaku? Bila berlaku Nixon Shock 1973, orang terkejut bahawa Amerika sebenarnya tak ada emas tu. Dia kasih kita kertas banyak-banyak, tapi sebenarnya tak ada emas. Dunia pun kena shock trauma. Kita trauma sebab terperanjat. Kita pun kata, okeylah, tak ada masalah lah, kita terima je lah kertas ni sebagai duit. Nak lawan Amerika, siapa boleh lawan? The dark horse of that age. Dan kita dah hilang la haula wala quwata illa billah daripada hati kita pada waktu itu. Kita dah gantikan dengan la haula wala quwata illa Amerika. La haula wala quwata illa IMF. Kan? Ni yang sering dikatakan oleh Syekh Umar Badillo. Salah satu statement yang paling menyentak kalbu. Subhanallah. Berapa ramai daripada kita setiap pagi kita bangun kita sebut la haula wala quwata illa billah sebanyak 100 kali. Sebahagian tarikat sebut sampai 1000 kali la haula wala quwata illa billah. Tapi bila keluar daripada rumah, mari kita lawan. Mari kita tegakkan syariah. Mari kita lawan riba. Oh mustahil, Amerika kuat sangat. Apa yang awak sebut tu 100 ataupun 1000 kali setiap pagi ni? Awak tipu kepada siapa sebenarnya? Awak berbohong kepada siapa sebenarnya? Setiap pagi kita kata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah, tapi kita kata, oh, Amerika akan kalahkan kita. Saya tak peduli. Saya berjaya, kami berjaya. Zaman ini ataupun kami berjaya 5 generasi akan datang, tidak ada bezanya. Orang pertama yang memperkenalkan wang kertas, dia lebih gila daripada kami. Setuju ataupun tidak? Orang pertama yang memperkenalkan wang kertas ke dalam dunia, di mana semua orang menggunakan emas dengan perak, dia jauh lebih gila daripada kami. Tapi saya tanya, dia berjaya ataupun tidak? Dia berjaya ataupun tidak? Masalahnya dia berjaya. Dia berjaya dengan kebatilan. Takkan kita tak boleh berjaya dengan hak?
How can we not succeed with truth? They can succeed with batil. And how many years did they took? Berapa tahun mereka ambil untuk berjaya? 300 tahun, 400 tahun. Mereka sabar ataupun tidak? Mereka sabar. Kita, oh ini mustahil. Kita tak akan boleh menang. Kita tidak akan boleh berjaya. Di sini kita lihat sangat menyedihkan dan sangat meruntun kalbu. Khususnya bila ia datang daripada orang-orang sufi yang sepatutnya mempunyai jiwa jihad yang besar. Sebab ahli-ahli syekh tarikat semua dulu adalah mujahid-mujahid besar yang tidak bimbang kepada apa kata manusia dan tidak takut kepada musuh. Tapi ini yang kita katakan pada hari ini. Jadi wang fiat tahap kedua, bila kita sudah terima wang kertas ni sebagai riba, sebagai wang, itu dipanggil ribal fadl. Sebab ribal fadl adalah penciptaan nilai daripada ketiadaan tanpa timbal balas. This has value secara tiba-tiba. Dia tak back by anything, dia tidak disandarkan kepada apa-apa, ia sendiri ada nilai. Itu ribal fadl. Ada kedua-dua riba sekali dalam wang kertas yang kita pakai hari ini. Hari ini lagi teruk. Kita terus dah kata, dah tak apalah kita terima apa-apa saya nak letak nilai, letak saja. Subhanallah. Sejarah yang sangat teruk. Tapi hari ini kita katakan sebagai bentuk kemajuan. Kita harus katakan henti. We must stop. Muslims must stop this. Kalau bukan orang Islam yang hentikan benda ni, saya tak tahu nak harapkan kepada siapa. Nak harapkan kepada orang Kristian. Cuba periksa Bible mereka, ada 4 ayat yang mengharamkan riba. Tapi berikan saya satu Bible scholar yang memperjuangkan muamalah sebenar yang diajar oleh Nabi Isa. Tak ada. Orang Yahudi, lagilah jangan harap. Orang Cina, lagilah tak boleh harap. Minta maaf, saya bukan kata bangsa, saya kata pada agama. Ramai Cina Islam yang lebih hebat daripada kita muamalah mereka. Saya bukan bercakap tentang bahasa, minta maaf. Ya? Kita nak harapkan agama-agama Hindu, Buddha yang tidak ada syariah. Apa syariah mereka? Apa syariah orang Hindu tentang isu kewangan? Saya nak tahu, tanya kepada Hindu yogi mereka, what is your syariah? Yes, I can meditate, I can remember my Allah, but when I go out from the house, what do I do? Apa saya perlu buat? Saya menzalimi setiap orang dengan wang kertas saya, tapi bila saya balik, saya meditate. Apa benda ni? Ini agama apa? Pun tidak, tak ada jawapan. Jawapan yang boleh datang adalah daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kekal, teguh, kuat mengharamkan riba dan menjelaskan definisi, penitilian, perincian riba dengan sangat-sangat jelas sekali. Saya ada berapa minit lagi ya? Lagi 10 minit. Subhanallah. 1 jam lagi. Nombor 4. Hujah mudah adalah wang fiat ni adalah jenayah mencuri. Dia bukan setakat riba, dia mencuri juga. Sebab Amerika beli minyak daripada Saudi Arabia macam mana? Dengan hanya mencetak wang. Itu kan curi. Saya boleh datang rompak rumah awak, curi kereta awak, curi emas awak, ataupun saya boleh kata saya beli, tapi saya beli dengan duit palsu. Membeli dengan duit palsu termasuk dalam jenayah apa? Bukankah termasuk dalam jenayah mencuri? Ini duit palsu, duit kertas kita duit palsu. Saya tak tahu mana nak kategorikan kecuali duit palsu. Apa yang kita buat kepada orang yang membeli barangan kita dengan duit palsu? Kita biarkan mereka menguasai ekonomi kita pada hari ini, yang tidak sepatutnya berlaku. Nombor 5. Poin nombor 5 kenapa wang fiat ini tidak layak dipergunakan sebagai wang sebenarnya adalah harajun bayyinun. Ini adalah satu istilah yang digunakan oleh ulama fiqh. Haraj ini bermaksud kerusakan jelas. Harajun bayyinun. Kalau kita hidup 50 tahun dahulu, mungkin kita tak nampak kesan buruk wang kertas. Mungkin masih samar-samar. Tapi hari ini, we don't have any excuse anymore. Kita dah tak ada justification sebab kita dah nampak depan mata kepala kita sekali. Rakyat Indonesia dah tak perlu cakap. Mereka mengalami kezaliman ini setiap hari. Orang Malaysia pun mengalami tapi tak tahu kita perasan ke atau tidak. Orang Singapura lagilah tak perasan. Sebab apa? Dia dikaburi dengan kemajuan dia ada di sekelilingnya. Tapi kes bunuh diri di Singapura makin meningkat setiap hari. Mana kebahagiaan? Itu soalan dia. Nenek-nenek yang berumur 73 masih terpaksa pergi keluar untuk serve orang di food court. Angkat pinggan mangkuk, angkat tisu. Tapi mereka tetap tak tahu, malu mengatakan mereka ni maju. First world country. Saya cakap, where is your shame? You let your own mothers clear your tables, but still you have the guts to call yourself a first world country? What are you talking? What nonsense are you speaking? Ini masalah kita. Sebab apa? Berlaku riba benda. Riba yang telah mengizinkan semua perkara ini berlaku. Dan kerosakannya sudah jelas. Saya kasih contoh mudah.
Semenjak awal penciptaan wang kertas, ada 786 wang kertas yang telah dicipta. 786. Termasuklah duit pisang. Bila British datang ke Nusantara, dia buat duit pisang. Minta maaf, duit pisang Jepun Jepun yang buat duit pisang. Kemudian British masuk, mansuhkan. Tok nenek kita dah simpan bertepek-tepek duit pisang. Tiba-tiba British datang, cakap ni semua tak ada nilai. Tengah-tengah. Masihkah kita nak kata halal? Tak ada masalah, ini kemajuan. Saya tak faham di mana kemajuan ni. Dah kena tipu banyak kali. Subhanallahilazim. Subhanallahilazim. Sudahlah, cukuplah. Subhanallah. Nastaghfirullahalazim. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wang ringgit ni, bila-bila saja mereka boleh mansuhkan. Wang Singapore dollar, bila-bila mereka boleh mansuhkan. The digital number yang ada dalam akaun bank kita. Singapore baru berlaku pencurian, DBS Bank. Hacker masuk, hilang duit. Sebab apa? Tak ada benda tu. Yang ada digital je. Mereka boleh insert, boleh delete bila-bila masa mereka nak. So much of your progressive money. Subhanallah. 786 wang kertas yang ada. Kekal hari ni berapa persen saja awak rasa? Yang kekal dengan kita hari ni hanya 19%. Ni belum 500 tahun. Hampir baru 50 tahun. Out of 786 paper money yang keluar, 19% je yang kekal hari ni. What happened to the rest? 23% terhapus kerana hyperinflasi. Seperti yang berlaku di Zimbabwe hari ni. Nak beli sebiji telur, kena bawa 1 barrel wang kertas mereka. Subhanallah. Seperti yang berlaku di Indonesia, hyperinflasi juga. Atau dipanggil sebagai chronic inflation, tengah-tengah antara hyperinflasi dengan inflasi. Chronic inflation kat tengah. Wang merudum tapi dalam keadaan konsisten. Dia kecil, sikit-sikit dia jatuh. Tapi konsisten. Hyperinflation, selepuk jatuh, terkejut dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Tiba-tiba jatuh, tak ada nilai. Apa yang berlaku di Singapura, apa yang berlaku di Malaysia adalah chronic inflation. Inflasi yang berlaku secara perlahan-lahan, tapi berterusan tanpa henti. Sedangkan baki 58% tidak lagi digunakan. Apa berlaku? Contohlah termasuk wang pisang, duit pisang, semua dah hilang. Hilang dari circulation, sesuka hati mereka. Sesuka hati mereka. Nombor 6, ia membawa masalah yang sangat berat kepada rukun zakat. Ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut oleh Ustaz Rafidi, insya-Allah. Tapi saya minta izin untuk sentuh sedikit. Ada beberapa poin saya nak sentuh tentang zakat ni. Pertama sekali, sepakat para ulama keempat-empat mazhab, ni bukan satu mazhab saja, keempat-empat mazhab, bahawa zakat tidak dibenarkan, tidak sah dibayar dengan risit hutang. Tidak sah untuk bayar pakai risit hutang. Kita hanya boleh diizinkan bayar dengan ain. Ain adalah the real commodity yang kita boleh pegang, tangible. Dan wang kertas hari ini, dia bukan setakat promissory note ataupun wang kertas ataupun surat janji yang sudah dimungkiri. Dia bukan setakat surat janji yang dah terbakar. Yang kita ada dalam poket ni bukan dia punya api, abu dia. Kalau kita tak boleh bayar zakat dengan dain, dengan surat hutang, apatah lagi kita nak bayar zakat dengan wang kertas yang ada dalam poket kita ni. Dia bukan setakat abu, dia punya asap saja. Asap dia. Dan kita bayar zakat kita yang mulia dengan asap daripada kebakaran harta kita, kita ambil asap dia, kemudian kita bayar zakat. Kita kata halal bayar zakat dengan asap ini. Dan saya sedia berdebat dengan sesiapa, insya-Allah. Dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ulama-ulama yang bersama dengan kami bersedia berdebat, insya-Allah. Tanpa bila fakhr. Bila fakhr. Jangan sangka ini satu ketakaburan. Ini bila fakhr. Kita harus sampaikan ini dengan strength kepada masyarakat. Sebab kalau saya kedepankan benda ni, ini ada perbezaan pendapat. Terpulang pada awak nak pilih pendapat mana. Sampai bila berlaku benda ni? Sampai bila kezaliman akan berlaku pada umat Islam? Isu ni bukan isu khilaf lagi, tuan-tuan. Bukan isu khilaf maupun ikhtilaf lagi. Sebab ikhtilaf dan khilaf ni ada 2 jenis dalam usul fiqh. Jenis pertama adalah khilaf dan ikhtilaf yang mana kesan perbezaan pendapat itu kita tak nampak dalam dunia ni. Contohlah, mazhab Maliki solat tangan sebelah kanan. Dia tak letak di sebahagian mazhab Maliki, ya. Dia letak di sebelah kanan. Dia tak letak di atas pusat ataupun bawah pusat. Mazhab Syafi'i kita letak di atas pusat. Mazhab Hanafi letak bawah pusat. Sekarang ni saya nak tanya, ada kekesan dalam dunia ni yang kita dapat lihat dengan jelas siapa lebih betul dan siapa lebih salah? Ada ke statistik
Ada ke, siapa letak tangan atas pusat dia lebih prone kepada sakit kanser? Siapa yang letak? Tak ada. Tak ada kesan, tak nampak. Jadi di situ, perbezaan pendapat dibenarkan. Tafadhal. Siapa-siapa yang ada dalil Quran dan Sunnah yang kuat, ijma', qiyas dan sebagainya, tafadhal mashkura. Kita hormati. Tetapi ini isu sosioekonomi. Sosioekonomi ni kesan dia jelas. Kesan kezaliman, kesan salah. Antara satu pendapat ni salah, nampak jelas. Satu kata duit kertas ni boleh, tak ada masalah. Satu kata duit kertas ni ada masalah. Kita tak boleh kata, ini perbezaan pendapat, silakan nak ikut yang mana. Sedangkan salah satu pendapat, kezalimannya sudah jelas terpampang di mata kita. Bagaimanakah kita menghalalkan sesuatu yang zalim, yang jelas di depan mata kita? Dah tak boleh ada perbezaan pendapat lagi. Saya tidak tahu di mana terletak perbezaan pendapat tentang wang kertas ini. Dan kami sudah baca fatwa-fatwa kelima-lima conference tersebut. Dan fatwa penerangan Dr. Yusof Qardawi, Dr. Zaharuddin dan sebagainya. Tapi terus terang saya mengatakan ada pendapat ulama yang lebih kuat, jauh lebih kuat daripada pendapat mereka, tapi tidak dipromosikan. Kerana apa? Ada sebab-sebab tertentu. Itu kita boleh cerita di belakang tabir ketika kita makan kambing panggang nanti, insya-Allah. Kemudian ada berapa minit, Ustaz? Mainan. Dah terlepas je sebenarnya. InsyaAllah kita teruskan dengan Facebook aja sepanjang itu. InsyaAllah. Masa tidak mengizinkan ya. InsyaAllah ini menandakan bahawa kita perlu buat part 2. Kita perlu buat part 2. InsyaAllah Pak Zaim dan Ustaz Rafidi akan memberikan penjelasan yang lebih baik dan lebih lanjut. Saya sebenarnya baru dalam bidang ni. Mereka lebih lama, mereka lebih mapan. Ya, Haji Auluddin, Sidi Zul, Sidi Omar Azman, mereka lebih lama dalam bidang ini. Walaupun saya hanya jadi spokesperson saja. Sebenarnya mereka lebih tahu dan mereka lebih berpengalaman dalam bidang ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka dan semua orang yang berjuang untuk meninggikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.